Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulihil karim amma ba'. Sayyidina Abu Bakrah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih layak untuk Allah SWT mengerjakan azab balasannya di dunia daripada azab yang disimpan di akhirat, lebih pada berbuat zalim dan memutuskan silaturahim. Mishkat, Tirmizi dan Abu Daud. Sayyidina Abu Bakrah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih layak untuk Allah SWT menyegerakan azab balasannya di dunia daripada azab yang disimpan di akhirat, lebih pada berbuat zalim dan memutuskan silaturahim. Mishkat, Tirmizi dan Abu Daud. Berlaku zalim dan memutuskan silaturahim ialah dua dosa yang balasan azabnya pasti berlaku di akhirat. Dan selain daripada di akhirat, di dunia ini lagi azabnya segera akan didapati. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa Allah SWT boleh memaafkan mana-mana dosa yang dikehendakinya, namun balasan azab dosa memutuskan hubungan dengan ibu bapa pasti akan dikenakan sebelum mati lagi. Dalam sebuah hadis dinyatakan balasan setiap dosa dilewatkan oleh Allah SWT sehingga akhirat nanti, namun azab dosa menderhakai ibu bapa disegerakan di dunia ini lagi. Banyak hadis yang menyatakan juga bahawa pada hari kiamat nanti Allah SWT akan beri kepada silaturahim lidah untuk berkata-kata. Ia akan berterusan membuat permohonan sambil memegang arasy ilahi. Ya Allah, hubungkanlah denganmu sesiapa yang menghubungkan daku, dan putuskan daripadamu sesiapa yang memutuskan daku. Dinyatakan dalam banyak hadis bahawa Allah SWT berfirman, lafaz rahim dalam perkataan silaturahim ialah terbitan pada nama Tuhan Ar-Rahman. Siapa yang menghubungkannya, maka Tuhan Ar-Rahman akan menghubungkannya. Dan sesiapa yang memutuskannya, maka Tuhan Ar-Rahman akan memutuskannya. Dan sebuah hadis dinyatakan dalam sebuah hadis bahawa rahmat Allah SWT tidak akan turun kepada suatu kaum yang dalam kalangan mereka terdapat orang yang memutuskan silaturahim. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa amalan manusia akan dibentangkan kepada Allah SWT pada setiap hari Isnin. Semua amalan pada orang yang memutuskan silaturahim tidak akan diterima. Fakih Abu Lais rahmatullahi berkata bahawa memutuskan silaturahim adalah dosa yang begitu dahsyat sehingga ia akan menjauhkan orang-orang yang berduduk bersama dengan orang yang melakukan dosa itu pada rahmat Allah SWT. Oleh sebab itu penting untuk orang segera bertaubat padanya dan mengambil berat untuk menghubungkan silaturahim. Sabda Nabi SAW, tidak ada amalan selain pada silaturahim yang balasannya akan didapati dengan segera, dan tiada dosa selain pada melakukan kezaliman dan memutuskan silaturahim yang azab di dunia pun akan dibalasi dengan segera dan di samping azab di akhirat. Pada suatu ketika setelah menunaikan solat subuh, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah pergi duduk bersama satu kumpulan sahabat. Beliau berkata kepada mereka, aku bersumpah dengan nama Allah SWT, jika ada siapa dalam kalangan kamu yang memutuskan silaturahim, maka hendaklah dia tinggalkan majlis ini. Sekarang kita akan doakan sesuatu pada Allah SWT, sedangkan pintu langit tertutup untuk orang yang memutuskan silaturahim, yakni doanya tidak akan sampai ke langit. Sebelum itu lagi pintu langit telah tertutup. Jika kami berdoa bersamanya, maka doa kami tidak akan sampai ke pintu langit setelah tertutup. Jika kami berdoa bersamanya, maka doa kami tidak akan sampai kerana pintu langit telah tertutup. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah.